Kini kisah Mamat lah YouTuber. Dari kosong kini jadi player. Edit video tak tidur malam. Reda kecaman telan dalam-dalam. Ini bukan subscribe, hidupkan loken. Mamat dah trending, bukan kaleng-kaleng. Yeah. Assalamualaikum pipi semua. Kita bertemu lagi. Apa untuk sementara ni kita ambil job dulu. Kita ambil job DD Service Center Kajang 3015. Okey, terima kasih. Alright. Aku sebenarnya okey, nanti kejap kita ni dulu. Alright, kita sambung balik. Tadi ada terputus sekejap. Okey. Ada cerita yang sebelum ni aku punya banyak video yang dalam memori kad ni terpadam. Aduh. So agak mengecewakan lah pada aku kat situ. Aku jadi macam stres juga lah. So ini patutnya kalau hari ni tengah buat job ni, patutnya ada video. Ada video untuk beberapa buah, tapi semuanya tak dapat disiarkan disebabkan oleh memori yang terpadam tu. Jadi terpaksalah aku malam ni lah jam tu. Ni ada jok kapit. Satu spare part, satu ni tak tahu benda. Aku ambil je pasal bako kosong. Yang spare part tadi barang kecil kan. So ni ada bako kosong. Kita tengok lah apa job nak cerita apa pun dah. Dia jadi agak motor nanti nak masuk bengkel lagi, nak ganti beberapa part dekat bahagian CVT lagi. Jadi pedih bulu hati. Security bagus. Gugusan hari-hari. Calabio Manufactory Kimar. Calabio Manufactory. Calabio Manufactory. Calabio Manufactory. Calabio Manufactory.
Kalau bio manufacturing. Okey. Kalau ikutkan di dalam ni. Alright. Kita call. Alright, kita sekarang ni dapat dah kapit job. Satu ke Bangi, satu ke Sedang. Aku tengah fikir ni ke Bangi dulu ke Sedang dulu. Kalau ikutkan Sedang dulu senang. Pasal itu baru masuk Bangi. Tapi kelebihan ke Bangi dulu lebih kurang lah, boleh pusing kan. Job tu je. Job tu kalau ke Sedang tu jujur lah senang dapat job. Bukan Bangi tak ada job. Bangi ada job. Apa job Bangi? Kenapa aku pusing sini susah-susah? Okey, sama dia. Kalau job ke Bangi, tak tahu boleh dapat ke tak job balik KL ni. Sebab mungkin susah sikit. Kalau ke Belah Sedang tu boleh masuk si Kembangan. Entah. Kita ikut flow je lah. Kalau ikut aku, better hantar Bangi dulu. Lepas tu baru Sedang. Tapi hantar Bangi ke Sedang dulu, lepas tu baru Bangi pun dekat juga, senang. Mana-mana lah Mat, serang kau lah. Yang penting barang sampai. Tu je. Cakap banyak popek. Pening Mat. Pening. Ni nasihat kau dah masuk gigi. Kau jangan nak potong ke depan kau seboleh-boleh. Bermula kisah cerita luar biasa. Aku mulai perjalanan di atas roda yang berputar menuju cakrawala yang jauh. Angin berhembus lembut menyentuh wajah ini, bebas tanpa batas, rindu untuk menjelajah. Ayo mengembara, bermotosikal kita melaju, menyusuri jalan dunia, temukan cerita baru. Gunung tinggi dan lembah hijau jadi teman setia. Setiap tikungan ku lewati, petualangan baru menanti. Langit biru membentang luas, arahkan langkahku pergi ke tempat yang belum terjamah oleh
Yo, ayo mengembara, bermotosikal kita melaju, menyusuri jalan dunia, temukan cerita baru. Tak peduli hujan badai, kita terus melaju dengan semangat membara, menggapai mimpi jauh. Yo, ayo mengembara, bermotosikal kita melaju, menyusuri jalan dunia, temukan cerita. Alhamdulillah, kita pernah sampai di beach yang pertama. Semalam aku dah datang sini. Lepas tu hari ni hantar lagi. Tapi dah tahulah company yang sama ke, yang lain ke. Malam aku dapat tu kat mana hanya company yang malam kan aku dah baju hari Sabtu. Sabtunya je. Tapi company lain lah. Company lain mat. Aku hantar ke depan tu kedai dari Mana Indah ke mana entah whatever lah. Yang penting hantar lah. Ini location tengok DD Service Center. Kalau ikutkan kepada maps, naik terus atas tu. Ada lori banyak. Ni DD Service. Sini ke boleh lah. Hello Encik Steven, saya dalam Move. Ya, Saya dah sampai dekat tempat hantar barang bengkel. okey. Nampak pintu biru. Okey dah bagi barang dah. Payment dekat QR ke ataupun ambil dekat staff? QR kasih Okey, saya. nanti saya WhatsApp cik Okey. Okey. Okey, settle. Satu job. Next. Allah. Kamu jangan ikut saya.
Next kita ke Serdang. Second pit. Serdang. Alright, kita dah nak ambil sampai job yang kedua. Dan sebenarnya job kedua ni dia agak ambil agak tak ada orang ambil. Tak ada orang nak ambil job ni. Kerana orang merasakan job ni hospital. Ni yang tak ke area hospital Sedang. So orang malas nanti kan dah sampai rider kan, dah sampai kadang dah sampai telefon. Kalau berangkat alhamdulillah, kalau tak berangkat tu dah Tuhan pula. Lepas tu nak kena banyaklah dia punya ni. Dalam kepala otak rider banyak benda yang tambah banyak yang dia fikir kan. So sebab tu job ni tak banyak orang ambil. Dan aku sudah sampai, aku tahu sudah sampai, baru aku perasan kenapa job ni tak jalan-jalan. Daripada lama mat. Lepas kapit ni pasal tengok tu tak jalan job ni. Aku tak perasan pun hantar ke mana. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat masuk sini. Alright, kita berhenti dulu. Assalamualaikum. Terus ke kena daftar? Tak ya? Terima kasih. Lepas tu ke kanan. Masih bagus lah kakak tu. Terima kasih kakak. Lepas tu kiri. Dia sampai dia jadi macam ni lah. Tag location tu entah tak tahu mana arah. Kita pergi ke depan lah. Ini letak kereta pegawai ni. Aku ingat kita masuk ke depan tu je. Noka Coffee UPM Cafe Fakulti Perubatan. Kita tengok masalah yang mana dah. Kita pernah sampai mana, kita tahu kat mana kau punya kopi, kedai kopi dia apa semua. Nikmat. Okey, kita anggap misi kita selesai lah. Tak kena call apa semua. Alright, jumpa di next video. Alhamdulillah, yang penting tempat dah sampai. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum pipi semua. Bye-bye. Terima kasih semua yang menyokong. Tanpa korang Mamatlah ni kosong. Jumpa lagi di video ke depan. Mamatlah YouTuber, ucapkan terima